Pada suatu malam, terdapat satu kelas yang masih menyala oleh kerana pelajar-pelajar universiti sedang mempunyai kelas malam pada hari itu. Mila bersama rakan-rakannya sedang belajar di dalam kelas sambil berkeluar senda kerana tidak mahu terlalu rasa sedih disebabkan mereka sahaja yang terpaksa hadiri kelas malam pada hari itu. Mila merupakan seorang yang pendiam dan tidak terlalu bercampur dengan rakan sekelasnya. Oleh itu, Mila sentiasa keseorangan. Setelah kelas malam itu berakhir, Mila merasa lapar dan menyedamkan ayam bakar yang selalu dia beli di pasar lorong yang tidak jauh daripada kelasnya, walaupun Mila telah memakan biskut sebagai alas perut. Sedang dalam perjalanan, Mila terserempak dengan 3 orang lelaki yang berbadan besar dengan raut wajah yang bengis menaiki motosikal. Alamak, macam mana ni? Tak apalah, jalan je lah. Tawakal. Jangan pandang dia. Jalan terus Mila. Jangan pandang dia. Okey, buat tenang. Okey. Sesampai sahaja Mila di pasar lorong itu, ternyata semua peniaga sedang berkemas kerana jam telah pun menunjukkan jam 11 malam. Dan ketika itu hanya tinggal 2 kedai sahaja yang masih mengemas jualan mereka. Lalu Mila pun mulakan langkah untuk pulang ke rumahnya. Akan tetapi, dia merasa seperti diperhatikan dan melihat sekelilingnya. Ternyata, dia memang sedang diikuti oleh salah seorang lelaki dengan wajah bengis tadi. Macam mana ni? Kenapa lagi tu kejar aku? Tolong, someone please. Alhamdulillah. Mila mula merasakan ketakutan dan mula mencari tempat yang ramai orang. Sedang dia cuba untuk memasuki keramaian kerana ingin meminta tolong, dia disapa oleh seorang rakan kelasnya yang kebetulan di situ. Dia merasa lega dan berjalan pulang dengan rakannya itu. Tetapi di dalam perjalanan pulang, dia mendengar berita tragis tentang lelaki yang mengikutinya itu telah meninggal dunia dan kedua-dua matanya telah hilang. Mila merasa terkejut dan aneh sambil memandang semula ke lorong tadi. Ternyata, sebelum kelas malam itu bermula, Mila telah membantu seorang wanita yang sedang mencari kunci rumah yang terjatuh di atas jalan, dan dia telah diberikan biskut sebagai tanda terima kasih. Apa yang Mila tidak tahu, dia telah memakan satu biskut ajaib tunaikan hajat, yang mana sesiapa sahaja yang memakan biskut itu akan ditunaikan hajatnya dan diambil benda paling berharga dalam dirinya, iaitu Hai, cari apa? Oh, boleh saya bantu awak? Sama-sama. Oh, untuk saya. Terima kasih. Aku ambil ya. Bayaran aku jiwa kesunyian kau.